Ia terbabit dalam kegiatan menghasilkan dan menjual sijil cuti sakit MC palsu susulan siasatan dalaman cuti sakit Ini yang palsu. berdiri masih seorang pekerja swasta dan pembantu klinik. Polis daerah Kuala Muda Asisten Komisioner High Siapa staf tu? Faz. Asal? Ya, aku malas nak pergi kerja. Asal pula? Kau office tu banyak sangat kerja. Kau kan kerja klinik kan? Hmm? Kau tak buat kakak MC? Ish, tak nak aku. Boleh lah. Tak nak. Aku bayar kau. Okay. Kalau macam tu esok lepas balik kerja, kau bayar aku send kat kau PDF eh. Bagi dia masuk sekarang. Ya, kenapa? Seorang berkaya berkaitan dengan surat cuti sebab dia tak dapat. Siapa staf tu? Isak. Zah, tolong sembang ke saya surat cuti sakit Ifah dan laporkan kepada saya secepat mungkin. Assalamualaikum. Saya HR dari company Solar Wine. Boleh tak saya nak dapatkan pengesahan surat cuti sakit atas nama Ifah Iklimah binti Fatilah pada tarikh 16 Februari? Sekejap ni. Maaf, nama pesakit dia ada dalam rekod. Baik, terima kasih ya. Ifah, awak bawa kat sini. Apa? Ni apa benda ni? Yes, kau apa sih? Mana ada buat apa-apa kan? Kau tak mengaku? Apa ni? Tengok. Apa ni? Kau berasuah? Pekerja swasta dan pembantu klinik disiasat di bawah Seksyen 18, Seksyen 17A dan Seksyen 17B Akta SPRM 2009.